Ini saya cakap jujur tau. Saya pernah ada staff, dia merajuk. Dia letak jawatan. Letak jawatan bukan kerana Nabi SAW, dia ada keutamaan dalam hidup dia. Ketika di Mekah, Nabi memang fokus berdakwah. Dan kalau boleh, memang Nabi nak berdakwah di Mekah. Nak kembangkan Islam di Mekah. Tetapi apabila dia melihat Islam dan dakwanya di Mekah tidak begitu banyak berkembang dan kemudian datang semakin banyak ancaman, apa Nabi buat? Nabi dia fokus. Dia ada keutamaan. Fokus dia adalah kena berdakwah. Sebarkan Islam. First, tahun ke-5, tahun ke-6, Nabi SAW hantar delegasi 80 orang pergi ke Habsyah. 80 orang. Jafar bin Abi Talib dengan Uthman bin Affan jadi ketua delegasi. Sebab apa? Nak memastikan apa sahaja yang berlaku di Mekah, at least kita ada geng-geng dekat sana yang masih selamat boleh teruskan Islam. Tetapi bila mula dipulaukan, Nabi SAW fokus. Ada keutamaan. Betul, kita nak berdakwah kat sini, tetapi kita kena standby. Standby apa? Lokasi baru yang membolehkan kita terus berdakwah. Lalu dihantar Mus'ab ibn Umair pergi ke Yathrib untuk reki, untuk cari jalan, untuk mulakan ekspedisi. Tetapi bila waktu-waktu haji, perjanjian Al-Aqabah bermula. Sebab apa ada perjanjian Al-Aqabah? Kerana Nabi SAW ketika haji itulah ramainya jemaah-jemaah haji dari seluruh Arab ni datang. Dan waktu itulah Nabi SAW mendekati orang-orang dari Yathrib satu persatu. Nampak tak? Dia ada keutamaan. Dia ada keutamaan. Dia ada keutamaan. Hidup dia selalu ada keutamaan. Apa keutamaan kita? Keutamaan kita betul ibadah. Tetapi kena faham, ibadah bukan setakat dalam masjid. Kerja juga ibadah. Membantu orang lain juga ibadah. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan, keutamaan dia, Nabi SAW mengajar kita cara berfikir yang sangat bagus. Kalau antara kita ada orang nak kita bantu selesaikan urusan dia, dengan sekejap lagi kita solat duha. Tapi orang tu perlu selesaikan urusan dia sekarang. Berapa ramai yang akan memilih menyelesaikan urusan dia berbanding dengan solat duha? Tetapi Nabi SAW, dia ajar kita. Dia kata, untuk kalian membantu seorang saudara kamu menyelesaikan urusannya dari awal hingga akhir adalah lebih baik daripada kalian beriktikaf di dalam masjid aku ini selama sebulan. Contoh, dia nak pergi tempat A, dia dah selesai, lepas tu kita bantu dia dan balik. Tak sampai sejam. Solat duha kan sebelum Zuhur pun masih boleh solat lagi. Tapi kadang-kadang tak. Aku dah biasa. Tuan-tuan dan puan, ini saya cakap jujur tau. Saya pernah ada staff, dia merajuk. Dia letak jawatan. Letak jawatan bukan kerana saya tak bagi dia solat. Letak jawatan sebab dia dah terbiasa solat duha pada waktu tertentu, dan waktu tertentu itu kadang-kadang saya busy, saya perlu dia bawa saya ke sana, bawa ke sana ke sini. Dan dia kata, saya tak boleh. Saya kena solat duha pada waktu itu. La haula wala quwata illa billah. Kerja kamu amanah, dan kerja kamu itu amanah adalah satu kewajipan. Solat sunat itu solat sunat. Antara wajib dengan sunat bertembung, mana lebih penting? Tapi hari ini nampak keutamaan kita tersesat. Hanya kerana kita terbiasa, mesti kita biasakan macam tu. Tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan.